Form 4 Chapter 3 penakkulan logik. Dia bagi premis satu, dia bagi kesimpulan, dia nak suruh kita cari premis yang kedua. So, dua perkara ini tolong difikir-fikirkan dahulu. Yang pertama, cari perkataan jika, maka semua sebilangan. Ada jika, ada maka, jadi yang ini kita kena cancel out kan. Okay, semua sebilangan tak adalah dekat sini. Seterusnya, yang kedua, cari yang sama. Tengok, ada X kita cancel out kan. Nombor ganjil cancel out kan. Tapi dekat sini ada ialah, dekat sana tu pun ada ialah, potong siap-siap. Yang tinggal dekat situ adalah 4X, nombor genap dan juga bukan. Cuba dipikirkan secara logika. Macam mana nak susun ayat-ayat ni ke dalam premis kedua? Takkan kita nak letak 4X, nombor genap bukan? Bukan. Tak boleh macam tu. Kita kena susun ikut susunan matematik. Jadi dia akan jadi, susunan matematik pula. Susunan bahasa Melayu yang elok lah. 4X bukan nombor genap. Barulah sesuai ayatnya. Satu markah dekat sini. Seterusnya dia nak tentukan sama ada munasabah ataupun tidak munasabah. Awak tengok dan perhatikan dekat premis yang kedua ni. Dia kata 4X bukan nombor genap. Hati-hati kena tahu satu fakta ni. Apa-apa sahaja nombor, tak kiralah X ni nombor genap ke nombor ganjil, tapi apabila dia didarabkan dengan nombor genap, secara automatik nombor yang akan terhasil akan jadi nombor genap. Tapi dia kata bukan nombor genap, maka yang ini akan jadi tak munasabah. Itulah dia jawapan kita. Settle.